Sebelum kita mulakan program pada hari ini, semua peserta disarankan untuk memastikan mikrofon dimatikan ketika sesi sedang berlangsung bagi mengelakkan gangguan dan menggunakan ruangan chat yang ingin sembang untuk mengajukan sebarang soalan yang ingin diajukan kepada penceramah, dan saya akan mengambil beberapa soalan di akhir sesi. Boleh saya start sekarang, Tuan? Boleh. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha KPKPS Muhammad bin Hussein, Ketua Penolong Kanan Penguasa SPRM Negeri Pahang, semua warga UMPSA yang hadir secara talian serta hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia serta izinnya kita dapat bersama-sama dalam program siri Transformasi Eksekutif Perdana STEP Bilangan 92026 Anjuran Bersama Pusat Pembangunan Bakat, Jabatan Pendaftar dan Unit Integriti dan Pematuhan Jabatan Chancellery UMPSA. Bagi memberkati program pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Saya, Siti Nofatin binti Abdul Razak, selaku moderator program pada hari ini, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami. Izinkan saya memperkenalkan penceramah jemputan kita yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang penguasaan dan integriti. Penceramah kita pada hari ini ialah KPKPS Muhammad bin Hussein. Beliau berasal daripada Melaka Kuala Lipis, Pahang. Dari segi latar belakang pendidikan, beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda komunikasi dengan kepujian. Beliau kini berkhidmat sebagai Ketua Penolong Kanan Penguasa di SPRM Pahang sejak Disember 2022. Sebelum ini, beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Penolong Kanan Penguasa di SPRM Putrajaya daripada Disember 2019 hingga Disember 2022. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Penolong Kanan Penguasa SPRM dari tahun 2012 hingga tahun 2019 dan Penolong Penguasa SPRM daripada tahun 2008 hingga 2012. Kejaya beliau dalam bidang penguasaan bermula sebagai pegawai penyiasat di Badan Pencegah Rasuah BPR dari tahun 1997 sehinggalah tahun 2008, dan sepanjang tempoh perkhidmatannya beliau berpengalaman luas sebagai pegawai penyiasat kes rasuah, pegawai mahkamah serta pegawai pendidikan masyarakat. Beliau juga merupakan seorang penceramah berimpak tinggi dan tenaga pengajar kursus integriti dan anti rasuah KIA di IPT dan IPTS. Selain itu, beliau juga merupakan jurulatih pengurusan risiko rasuah CRM dan pelan anti rasuah organisasi OACP. Beliau juga merupakan pakar rujuk bagi pelan anti rasuah nasional NACP serta bertindak sebagai jurucakap Seksyen 17A Akta SPRM. Kecemerlangan beliau diiktiraf melalui penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 2003, 2011 dan 2018. Beliau juga telah dianugerahkan Pingat Khidmat Cemerlang PKC pada tahun 2014. Jadi, tanpa melengahkan masa, dengan segala hormat saya mempersilakan yang berusaha KPKPS Muhammad bin Hussein untuk menyampaikan perkongsian beliau bertajuk Di Mana Garisnya? Penerimaan Hadiah dan Tajaan mengikut ketetapan SPRM. Dipersilakan, Tuan. Okey, terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia mana ni. Salam satu Pahang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Terima kasihlah sebab tadi dah perkenalkan diri saya dah banyak panjang lebar dah tu. Tak perlu saya perkenal lagi lah. Tapi saya kenalkan diri saya. Nama saya masih lagi pagi ni Muhammad bin Hussein. Okey, saya berkhidmat di negeri Pahang ni adalah hampir tahun yang keempat lah. Okey, tahun yang keempat dan merupakan tahun terakhir saya. Bukan tahun terakhir, ini adalah minggu yang terakhir saya sebagai pejabat awam. Dan selepas ini saya akan bersara secara pilihan. Secara pilihan lah, bukan wajib. Okey, lagi tinggal hari Jumaat ni yang terakhir. Mana tuan-tuan dan puan-puan bertuah lah. Sebab saya yang terakhir ini, maknanya saya sanggup juga pagi pada hari ini. Saya ikut tengah sibuk untuk melaksanakan tugas-tugas terakhir. Okey. Saya juga kalau ikut berpengalaman saya berpengalaman sebelum saya berkhidmat di BPR atau PSPRN, saya ada berkhidmat di Bank Negara Malaysia. Okey, saya berkhidmat di Bank Negara Malaysia. Itu pun tak lama sebab jodoh tak lama oleh kerana kegawatan ekonomi pada 1997.
saya antara orang yang terpilih untuk dibesarkan secara pilihan ataupun BSSF. Selepas tu saya berhijrah ke Lembaga Urusan dan Tabuh Haji. Itu pun jodoh tak lama. Okey, saya sendiri yang tarik diri. Saya takut kena buang kerja lagi sekali. Sebabkan kekuatan ekonomi, akhirnya saya berhemat untuk masuk dalam kerajaan, kurang-kurangnya dapat pencen. Alhamdulillah lah, kalau umur panjang, maknanya Jumaat ni hari Sabtu dapat pencen lah. Itulah kalau dapat lah. Okey, itu dia punya ni lah. Okey, kalau kata pengalaman saya adalah bermula sebagai saya menyiasat berkaitan dengan KK rasuah ni. Saya dah hampir 30 tahun dalam perkhidmatan. Okey, lagi berapa bulan saya cukup 30 tahun. Okey, berapa bulan lagi 30 tahun. Jadi saya pengalaman bila menyiasat tu, saya menyiasat berkaitan dengan berbagai-bagai kes rasuah. Kebanyakan berkaitan dengan sama ada menerima ataupun memberi, okey, menjanjikan, menawarkan, dan paling tinggi yang saya pernah menyiasat berkaitan dengan kes tuntutan palsu. Mengemukakan tuntutan palsu dan juga termasuk penyalahgunaan kuasa. Itu makna antara yang paling pengalaman saya lah, yang saya menyiasat. Itu antara yang paling banyak lah. Dan ada lagi yang tak keluar dalam penjara pun ada. Itu isu kan. Banyak lah pengalaman-pengalaman sebagai penyiasat. Kebanyakan isu-isu rasuah adalah berkaitan dengan, tak kira sebagai, kalau isu-isu rasuah sekarang ni yang dibincangkan dalam negara kita kan ni, mana isu rasuah sangat membimbangkan. Laju ke saya bercakap? Laju Okey, ke okey? Tuan. Okey, okey. Okey. Okey, Saya ingat okey. saya laju. Saya ingat laju saya bercakap kan. Okey, kalau kata isu-isu rasuah, pertama sekali, kalau sebelum saya masuk bab berkaitan dengan hadiah, saya akan cerita di penjelasan apa dikatakan rasuah. Tuan-tuan semua dah tahu dah. Tuan-tuan semua dah faham dah. Tapi saya ulang balik. Sebab ibarat macam kita makan nasi semalam lah. Semalam kita dah makan nasi. Hari ni makan lagi. Maknanya kita lapor lagi. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pernah dengar dah cerita pasal rasuah. Tapi mungkin ada terlupa ke, ataupun terlepas pandang ke, ataupun sengaja-sengaja tak lepas pandang. Makna isu rasuah ni dia selalu kena peringatkan. Sebab itu ibarat macam rasuah dalam negara kita sekarang ni, makna sekarang kita isu-isu rasuah makna sangat membimbangkan, sangat menakutkan. Sampai hari-hari keluar dalam media sosial ke, dalam media-media cetak ke berkaitan dengan isu-isu rasuah. Itu yang dilaporkan. Yang tak dilaporkan, yang masih sorok-sorok lagi, yang masih mendapat persebatan, yang tu masih tak wujud lagi. Sebab itu kata kalau ikut pada isu rasuah. Kalau kita pergi pasal isu-isu rasuah sekarang ni, kalau isu-isu rompakan kat negara kita sekarang ni, semua main menggunakan senjata api. Sebab apa guna senjata api? Mengapa begitu mudah senjata api masuk kat negara kita? Kerana apa? Sebab bukan kata orang yang diamanahkan, sebab ada segelintir orang yang tak amanah tu berada di tempat berkenaan. Sebab itu berlaku kebocoran senjata api. Begitu juga dengan isu-isu dadah, isu-isu penyeludupan, isu-isu pendatang tanpa izin. Makna itu isu-isu rasuah yang paling yang diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sebab itu kalau pergi pada rasuah, tempat yang paling mulia pun berlaku rasuah. Tempat yang paling mulia berlaku jenayah rasuah. Jangan kata tempat yang tak mulia. Contoh tempat yang paling mulia macam kita sebagai orang Islam. Tempat yang paling mulia adalah di masjid. Di masjid pun berlaku jenayah rasuah. Di masjid. Tempat yang tak sepatutnya berlaku jenayah rasuah. Sepatutnya agensi luar tak perlu masuk pun. Tapi mengapa agensi luar kena masuk? Contohnya macam hari-hari Jumaat kita duk tolak tabur hari Jumaat tu. Kadang-kadang tak selamat. Bukan tak selamat apa? Sebab orang yang diamanahkan adalah tidak amanah. Tapi bukan semua. Adalah segelintir je yang tidak jujur. Contoh pembekalan di masjid. Sebab itu rasuah. Jangan tengok pada muka, jangan tengok pada pakaian, jangan tengok pada agama, jangan tengok pada keturunan, jangan tengok pada bangsa. Sebab rasuah ni adalah kepada individu. Dia bukan kepada jabatan, bukan kepada organisasi. Itu yang berlaku rasuah. Kadang-kadang kita tengok orang tu, dia ni confirm tak makan rasuah. Memang dia ni kalau tengok pada muka, confirm tak makan rasuah. Tapi kita tengok, kalau ada pengalaman sebagai pegang menyiasat, kalau tengok kat SPRN, tengok, dia ni yang datang. Tak sepatutnya dia datang. Tak sepatutnya dia kena. Sebab apa? Sebab kalau tengok perwatakan tu, memang tak berlaku rasuah. Tapi sebab apa dia kena juga? Sebab kebetulan pula dia ada ruang, lepas tu dia ada peluang. Dia ada ruang, lepas tu dia ada peluang. Sebab itu berlakunya jenayah rasuah. Sebelum kita masuk berkaitan dengan hadiah. Apa dikatakan hadiah dah? Orang dah tahu apa dikatakan hadiah, apa dikatakan sumbangan, apa dikatakan penerimaan. Semua orang dah tahu.
Sebab itu kata kalau ikut tajuk kita baru ni, bicara integriti di mana garisnya, penerimaan hadiah dan tajam ikut tempat SPRM. Saya cerita ini sampai lalu mengenai apa dikatakan definasi hadiah. Okey, apa dikatakan definasi hadiah. Okey, kalau ikut pada garis panduan ya, kalau ikut pada garis panduan pengurusan penerimaan ataupun pemberian hadiah ke rakyat atau pertajaan dalam perkhidmatan awam ni, makna rujukan ini yang terbaru tau. Ini makna yang terbaru yang buat kuasa pada 16 Januari 2024. Ini buat kuasa ni, dia punya garis panduan dia dah. Okey, kalau ikut pada garis panduan ni, Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 98, Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2008 juga telah dibatalkan dan digantikan dengan garis panduan yang terbaru ni. Okey, garis panduan yang terbaru ni. Okey, ini adalah contoh-contoh dia lah. Okey, dia punya surat-surat menyurat berkaitan dengan garis-garis panduan yang telah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendirilah, benda-benda ni semua dah ada dah. Okey, dah ada dah berkaitan dengan pindah Perkeliling Perkhidmatan. Dia akan cerita hadiahnya mana boleh, hadiah mana tak boleh. Okey, siapa yang boleh terima, siapa yang tak boleh terima. Sebab kalau kata kategori hadiah, antara hadiah yang boleh diterima, ada hadiah yang langsung tak boleh diterima, ada hadiah yang suka dia tolak tapi kena terima. Okey. Lepas tu ada hadiah yang boleh terima, bermaksud dia hadiah-hadiah berkaitan dengan contoh dia daripada mana pembaharian harta pusaka, daripada saudara mara, daripada apa, daripada adik-beradik, daripada ibu bapa kita. Ini definisi hadiah dah. Okey, definisi hadiah bermaksud dia hadiah ataupun sumbangan bermaksud apa-apa perkara berbentuk zahir atau selainnya ataupun termasuk harta alih seperti duit, mata wang tak kira dah, share ke, saham ke, tiket loteri ke, benda, ataupun harta tak alih seperti tanah, tempat kediaman ataupun bangunan. Ataupun okey, dan sebagainya. Itu definisi hadiah. Okey, contoh tuan-tuan dan puan-puan, hadiah yang diterima. Tuan-tuan dan puan-puan tiba-tiba membuat urusan rasmi, tuan-tuan duduk pegang sebagai kontraktor, sebagai pembekal. Sebab itu kata rasuah ni, kadang-kadang macam kita contoh macam bulan-bulan puasa pun ni. Sebab dia rasuah ni, dia tak kira hari apa pun. Kita barulah lepas menyambut bulan Ramadan. Okey, dalam bulan Ramadan baru ni, berlaku tak jenayah rasuah? Berlaku tak jenayah rasuah kadang-kadang yang kita tak disengajakan ataupun disengajakan? Okey, berlaku dalam bulan Ramadan. Apa isu-isu rasuah yang kita dapat dalam bulan Ramadan yang kadang-kadang kita terlupa ataupun kita disengajakan? Kadang-kadang yang kita tengok berbentuk kurma yang kita dapat baru ni. Kurma tu, okey, kalau kata buah-buah daripada UMPSAN nak bagi tu tak ada masalah. Isu dia adalah kadang-kadang kurma tu siapa yang bagi? Bukan kerana kurma tu tak ada isu. Yang isu dia adalah siapa yang bagi kurma tu. Siapa yang bagi? Okey. Adakah yang bagi tu adalah, kalau yang bagi kurma tu adalah daripada orang-orang yang dibolehkan, tak ada masalah. Tapi kurma ni diberi oleh siapa? Maknanya isu kurma kadang-kadang alas apalah sangat kurma dah. Isu-isu kurma. Lepas tu kurma kadang-kadang dibagi oleh siapa? Daripada kontraktor, daripada pembekal, daripada orang yang ada kepentingan. Maknanya daripada pembekal, daripada orang yang ada kepentingan. Siapa yang bagi? Kadang-kadang kontraktor, kadang-kadang pembekal. Okey, dalam bulan Ramadan juga, apa yang berlaku dalam jenayah rasuah dalam bulan Ramadan? Kadang-kadang berbuka puasa. Benda-benda tu tak tahu dah, sebab melaporkan rasuah begitu mudah sekarang ni, tak perlu datang pejabat SPRM pun. Berbuka puasa. Okey, berbuka puasa. Okey, kita berbuka puasa ditaja. Ditaja oleh siapa? Siapa yang taja? Okey, berbuka puasa, siapa yang taja? Contoh dia. Kadang-kadang kita berbuka puasa di hotel, berbuka puasa ditaja. Ditaja oleh siapa? Ditaja oleh orang-orang yang ada kepentingan. Bila ditaja oleh orang yang ada kepentingan, bermaksud yang tu sebab apa dia taja kita? Dia taja kita kerana dia ada kontrak ke, dia ada pembelian ke, dia membekal barang ke, ataupun dia ada hubungan rasmi dengan kita. Sebab itu dia taja. Begitu juga kadang-kadang musim-musim perayaan-perayaan lain lah. Contoh perayaan Cina. Okey? Perayaan Cina contoh dia. Okey? Kita dapat limau. Tak? Kalau kita dapat limau, kita dapat tu. Yang sebenarnya limau tu tak ada masalah. Limau tak bersalah. Jangan salahkan limau. Limau tak bersalah. Tapi kadang-kadang kita dapat limau. Siapa yang bagi limau? Okey, limau tu. Mengapa dia bagi ke kita? Mengapa dia tak bagi kepada orang-orang yang lain tu, orang-orang yang betul memerlukan? Orang yang duduk sebelah-sebelah bank tu, mana-mana bank tu, yang minta-minta sedekah tak bagi. Tapi mengapa bagi ke kita?
siapa yang bagi? Yang bagi tu kebanyakannya adalah orang-orang yang ada kepentingan. Kalau orang tak ada kepentingan, kebanyakan yang tak nak bagi pun. Itu makna itu makna pembagian 5. Ataupun ni dalam bulan-bulan Ramadan tak lama nak buat rumah terbuka apa semua, memanglah tak boleh nak buat rumah terbuka, nak buat sorok-sorok ke apa ke benda ke, tiba-tiba nak buat. Tapi kita buat rumah terbuka, pejabat terbuka, ditaja. Siapa yang taja? Dia mana? Siapa yang taja? Ditaja oleh siapa? Makna tajaan. Makna kita tajuk tajaan pada hari ni, siapa yang taja? Mana nak buat rumah terbuka, kadang-kadang rumah terbuka ataupun nak buat pejabat terbuka. Masalah sekarang ni, kalau kita menggunakan peruntukan kita sendiri tak ada masalah. Tapi kadang-kadang, memanglah kita menggunakan peruntukan. Tapi peruntukan yang kita guna tu, contoh kita keluar LO untuk benda ni, tapi kita buat benda lain. Okey, kita pergi buat makan ke, kita pergi Banyumas Raya ke, tapi LO dia keluar untuk lain. Itu makna itu dia panggil makna isu-isu dia selepas hari raya. Okey, selepas hari raya. Sebab itu kata definisi hadiah ni kerana luas. Sebab dia kategori yang dibenarkan, ada pun kategori yang tak dibenarkan. Okey, bila hadiah menjadi rasuah? Okey, bila hadiah menjadi rasuah? Okey, bila hadiah menjadi rasuah, pertama sekali pemberi dan penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Okey, pemberi dan penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Bermaksud dia, pemberi dan penerima mesti ada kaitan dengan tugas rasmi. Yang tu dia akan menjadi rasuah. Kalau selain daripada ni, dia tak menjadi rasuah. Yang kedua pula, pemberian hadiah mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Okey, setiap hadiah yang diberikan, dia akan mempengaruhi keputusan. Okey, dia bagi kat kita tu, masa dia bagi tender ke, dia bagi kontrak ke, dia bagi apa ke. Sebab itu dalam isu pemberian hadiah ni, dia akan memberi keputusan berlakunya projek-projek wayang kulit, kontrak-kontrak wayang kulit, apa-apa yang berlakunya pemberian projek kepada kroni-kroni, ataupun kadang-kadang kita tengok ada kontraktor-kontraktor yang sama duduk dekat pejabat kita bertahun-tahun. Okey, daripada kita muda sampai kita pencet, orang yang sama juga, tak ada orang lain. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab orang yang ada urusan tu, dia berurusan sebab dia mendapatkan sesuatu daripada orang yang berkepentingan. Okey, yang ketiga, nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah diberi. Okey, nilai hadiah yang tidak setimpal dengan maksud hadiah diberi. Yang ni semua orang tahu dah. Nilai hadiah, kadang-kadang kita duduk tolong dia pergi pergi mesin photostat ke mesin apa, tapi kadang-kadang hadiah yang diberi tu adalah yang tidak setimpal dengan nilai yang kita beri. Okey. Lagi satu, semua hadiah yang diterima wajib diisytiharkan secara bertulis kepada ketua jabatan. Okey, semua hadiah yang diterima wajib diisytiharkan secara bertulis kepada ketua jabatan. Contoh, macam kita membuat tugas-tugas rasmi. Okey, tugas-tugas rasmi. Bila kita membuat tugas-tugas rasmi, contoh dia pertama sekali mesti mendapat kebenaran daripada ketua jabatan. Ataupun semasa kita mendapat tu, kita contohlah kita pergi kat mana-mana, tiba-tiba ada orang bagi satu hadiah. Sebab dia hadiah yang dibenarkan, contoh. Hadiah yang dibenarkan, kalau kita sebagai pejabat awam, contoh dia kalau orang bagi hadiah kita, mesti hadiah tu mesti berupa, sama ada berupa pelak ke, ataupun berupa cenderamata yang memaparkan sesuatu organisasi ataupun satu jabatan tersebut. Contoh dia ada tulis nama, dia ada tulis apa. Ataupun kalau makna orang bagi kita buah. Okey, kita pergi contoh dekat Pahang ni, kita pergilah dekat-dekat mana pun, tiba-tiba ada orang bagi hadiah buah. Makna buah tu adalah berkaitan dengan yang senilai kita. Itu adalah benda yang boleh diterima. Okey, tapi kena laporkan kepada ketua jabatan. Dan ketua jabatan pula wajib, sama ada dia kata dia kena meluluhkan, sama ada dia wajib terima, ataupun dia kata alah ni kena pulang balik ni. Ataupun hadiah yang tak ada kaitan. Kadang-kadang kita pergi merasmi sesuatu, tiba-tiba lah orang bagi kita emas 1 gram. Okey, orang tiba-tiba bagi emas 1 gram ke, tiba-tiba orang bagi kita 1 kereta ke, tiba-tiba orang bagi kita rumah ke apa ke, yang tu adalah hadiah yang tidak sepadan. Tak sepadan. Makna yang tu kita kena tolak awal-awal. Okey, kita kena tolak awal-awal. Sebab ada hadiah yang saya kata tadi, hadiah yang kadang-kadang satu majlis rasmi, kita pergi majlis besar je. Okey, tiba-tiba dalam satu majlis tersebut,
dalam satu majlis tersebut, tiba-tiba orang tak beritahu apa kita, dia nak bagi hadiah apa. Tiba-tiba dia bagi kita sebiji rumah. Pada masa tu, kita nak tolak memalukan majlis. Okey, mana memalu, takkan kita nak tolak atas petang. Pada masa saya kata hadiah tu sebenarnya tak boleh diterima. Okey, tak boleh pun hadiah tu diterima. Tapi untuk menjaga kita punya ni, okey, kita terima. Tapi tindakan kita sama ada kita tolak balik, kita pulang balik kat belakang, ataupun kita kena lapor dengan ketua jabatan kita. Okey, kita kena lapor dengan ketua jabatan kita. Okey, kalau ketua jabatan kita, dia akan membuat keputusan sama hadiah tersebut boleh diterima ataupun tidak. Tapi kalau hadiah yang kita tahu memang dapat secara tidak sah, kewajipan ketua jabatan adalah menolak. Okey, hadiah tersebut. Maknanya tidak membenarkan. Okey, kecuali kalau kita terima lah, kita terima makanan ke, terima musang ke, terima apa pun, ketua jabatan kata, ambil lah, dia kata makan je lah. Nak buat macam mana? Itu kan, itu terpulang. Ataupun ketua jabatan kata, ambil buah ni pergi hantar kat rumah anak-anak yatim. Itu terpulang pada ketua jabatan. Terpulang pada ketua jabatan. Okey. Okey, kalau kata kegagalan, kan, kalau laporkan rasuah, kegagalan melapor rasuah adalah kesalahan di bawah Seksyen 25, kewajipan melapor. Okey, kewajipan. Maknanya kita, setiap pejabat awam atau setiap satu orang, mana-mana orang, kalau dia menerima sesuatu ataupun dia telah ditawarkan rasuah, dia wajib melapor. Okey, kewajipan melapor. Maknanya, kalau kita maksudnya di bawah Seksyen 25 adalah wajib melapor. Kalau gagal melapor, dia boleh diambil tindakan kerana dia gagal melapor. Okey, bukan kerana dia makan rasuah, tapi dia gagal melapor. Okey, dia gagal melapor penerimaan yang diberi. Ataupun dia telah ditawarkan rasuah, dia gagal melapor. Maknanya ibarat macam inilah, kita wajib jaga kan. Maknanya kebetulan kalau berlakunya rasuah dalam organisasi kita, tapi kita rasa tak payahlah, kita malaslah lapor, itu bukan kerja kita. Itu kerja dia. Ataupun kita malas jaga tepi kayu orang, okey? Saya pun saya dah. Bermaksud dia, kegagalan melapor bermaksud dia, kita makna tak boleh. Maknanya kalau kita tahu rasuah berlaku, kita wajib melapor. Kalau kita tak melapor, kalau SPRM tahu, maknanya dia tahu maknanya berlaku jenayah rasuah, maknanya kita akan siasat dia. Kalau dia sabitkan kesalahan, kita akan dakwa dia kerana kegagalan melapor. Jadi kita sebagai pejabat awam ataupun kita sebagai yang mengetahui rasuah, maksud dia, kita naklah kita jaga sama-sama kita. Kalau kita tahu rasuah berlaku dalam organisasi kita, kita wajib melapor. Okey, kita kena melapor. Makna kita kena lapor, kita kena tegur. Sebab kalau kata kena tangkap ataupun kalau mana, yang malu adalah organisasi kita. Yang malu adalah organisasi kita akan malu. Itu maksud dia punya ni ya. Okey. Kalau kita gagal melapor, ini contoh saya dah tunjuk contoh gagal lapor sobokan ya. Contoh kaki tangan unit pendaftar Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia MOI Muhammad Azri Nazir Bila Matu. Mereka mengaku bersalah atas tuduhan gagal melapor kesalah penyokokan kepada SPRM. Okey, mereka telah ditawarkan suapah berjumlah 200 hingga 300. Itu makna gagal melapor. Okey, ini ada lagi kes mana gagal melapor. Okey, kegagalan melapor ada lagi kan? Okey, gagal lapor rasuah bekas eksekutif pembelian didenda 7,000. Okey, gara-gara gagal melapor rasuah yang diberikan kepadanya seorang bekas eksekutif pembelian didenda 7,000 oleh mahkamah. Okey, tertuduh wanita merupakan senior buyer di Sapura ni. Okey, makna ini adalah gagal melapor. Ini adalah contoh-contoh gagal melapor. Jadi kita sebagai pejabat awam ni, kita wajib melapor. Kewajipan melapor. Kalau kegagalan melapor maknanya boleh didenda ataupun dipenjara. Okey. Pemberian rasuah yang dikatakan hadiah. Okey. Pemberian rasuah yang dikatakan hadiah. Apa dikatakan? Pemberian rasuah dikatakan hadiah. Sebenarnya kita menerima rasuah sebenarnya, tapi kita anggap rasuah. Okey, kita anggap hadiah. Contoh, tuan-tuan dan puan pergi menjalankan tugas-tugas rasmi. Okey, kalau kita duduk bahagian pembangunan ke, bahagian kontrak ke, bahagian menjaga kontrak ke, tiba-tiba orang ajak kita pergi makan. Orang ajak kita pergi makan ke, ajak makan ikan pating ke, ataupun ditangguh kita menjadi makan malam ke dan sebagainya. Okey, kita anggap benda tu biasa. Kita anggap benda tu sebagai biasa. Sebab rasuah ni, dia akan berlaku bila?
Sama ada kalau kita memegang kontrak ke, kita mau berurusan dengan kontraktor ke, kita mau berurusan dengan pembekal pun, sebab rasuah ni dia akan berlaku sama ada semasa, okey, sebelum, semasa dan selepas. Jangan kata rasuah, okey, kalau selepas tak apa, nanti orang belanja tak ada masalah. Okey, sebab itu rasuah dia akan berlaku sebelum. Okey, sebelum semasa dan selepas. Dia tetap akan berlaku jenayah rasuah. Okey, tak ada rasuah istilah dia terima kasih ke, kerana bagi kontrak kat dia ke, istilah terima kasih ke apa ke benda ke. Sebab sekarang ni kita tak tahu niat orang tu sebenar dia belanja kita kerana apa. Okey, dia belanja kita kerana apa yang sebenar orang tu. Okey, dia belanja kita kerana apa yang sebab apa dia belanja kita. Mesti belanja kita ada ke pentingan. Kadang-kadang dia kata dia bagi sebagai tanda terima kasih. Okey, sebagai tanda terima kasih. Dia kata dia bagi satu pejabat. Okey, dia bagi satu. Kan dia kata dia belanja satu pejabat je. Dia kata, okey, belanja satu pejabat. Agak-agak berlaku jenayah rasuah tak? Dia kata belanja satu pejabat. Sebab itu kata, sebab melaporkan rasuah sekarang ni begitu mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau berlaku jenayah rasuah sekarang ni begitu mudah sekali. Okey, sebab sekarang ni nak melaporkan rasuah adalah di hujung jari. Maklumat sekarang ni orang bagi adalah di hujung jari je. Sebab nak melaporkan rasuah begitu mudah sekali kepada SPRN. Sebab yang datang ke pejabat SPRN ni tak ramai yang datang secara fizikal. Kebanyakannya adalah mengadu secara atas talian. Sebab itu ramai. Kadang-kadang kita tak tahu siapa musuh kita. Siapa kita punya kawan kita. Kita tak tahu. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sebab pemberi rasuah ni dia ada dia prinsip dia sendiri. Apa prinsip pemberi rasuah? Prinsip pemberi rasuah, dia berbaik-baik dengan kita hari ini mengena pada hari esok. Itu adalah prinsip pemberi rasuah. Hari ini dia berbaik kita hari ini kerana apa? Okey? Macam tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan contoh memegang satu kontrak ke, menjaga sebagai pembekalan ke, menjaga sebagai, tak kira lah sebagai bentuk apa sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, adalah macam kita sekarang ni, pemberi rasuah ni, dia ada target dia sendiri. Dia ada KPI dia sendiri. Dia ada KPI. Pemberi rasuah ni dia ada target. Contoh tuan-tuan dan puan-puan baru lapor diri lah dekat UMPSA sebagai pegawai pembangunan ke, sebagai pegawai teknikal ke, sebagai pegawai teknikal ke, sebagai pegawai pembangunan ke. Okey, orang sekarang ni contoh pemberi rasuah, dia tahu kita baru lapor diri. Okey, dia tahu kita baru lapor diri dekat UMPSA ke apa semua. Ramai orang nak berbaik dengan kita. Okay, ramai orang nak berbaik kita. Sebab apa orang nak berbaik kita? Okey, orang baik kita. Kadang-kadang dia telefon kita kerana apa? Sebab pemberi rasuah ni, dia ada prinsip dia sendiri. Mula-mula dia kenal kita. Okey, dia telefon kita. Mula-mula dia ajak kita minum je. Sebab rasuah ni bermula dia berkaitan minum. Dia tak akan bermula berkaitan makan. Mula-mula dia berkenalan dengan kita. Dia ajak pergi minum. Okey? Kita anggap dia ajak pergi minum tu tak ada masalah. Okey, kadang-kadang kita tak tahu dia apa sekali. Mula-mula dia ajak kita minum. Dia ajak kita minum apa? Dia minum dekat mana? Mula-mula dia nak berkenalan dengan kita. Sebab rasuah ni bermula dia berkata pengenalan. Mula dia berkenalan dengan kita. Sebab rasuah ni bila kita makan sekali, oh memang sedap. Sebab rasuah ni satu perkara yang sedap. Kalau rasuah ni tak sedap, tak ramai orang akan tangkap rasuah. Sebab rasuah ni sedap. Sebab rasuah ni, kalau dia dah makan sekali, dia tak akan berhenti. Rasuah ni kalau dia dah makan sekali, dia tak akan berhenti dah. Sebab benda yang sedap. Benda yang sedap. Okey, saya nak cerita. Apa prinsip pemberi rasuah? Pemberi rasuah ni, bermula-mula sekali ni, dia ajak kita minum. Mula-mula dia ajak minum, mungkin minum kat kantin je. Okey, lepas tu minum kat mana pula? Dia ajak kita minum kat mana? Mula-mula. Lepas tu lepas ke kantin, yang pertama tu kemungkinan besar rasuah tak berlaku lagi. Cuma dia ajak kita minum je. Okey, bila pengenalan yang pertama akan ada perjumpaan yang kedua. Mungkin perjumpaan yang kedua tu tempat-tempat yang hebat-hebat sikit. Okey, mungkin yang kedua tu tak berlaku rasuah. Okey, bila akan berlaku rasuah? Mungkin perjumpaan yang ketiga. Okey, sebab apa dia ajak kita, dia tak ajak orang lain? Mengapa dia pilih kita? Mengapa dia tak pilih SPRM? Mengapa dia pilih orang yang ada kepentingan dengan dia? Ajak pergi minum. Okey, yang ketiga tu. Okey, mungkin dah yang minum, mungkin masa makan tu dia bagi kita macam-macam, dia bekal kita macam-macam, dia akan kontak kita macam-macam. Okey, kalau kita nak balik raya, mungkin kereta kita tak baik, mungkin dia baiki kereta kita. Okey. Rasuah akan berlaku masa bila? Rasuah tu akan berlaku bila ada permintaan ataupun ke masa tu
ataupun kita ni sebagai pegawai kontrak, sebagai pegawai tender, pada masa tersebut akan berlakunya projek-projek wayang kulit. Projek-projek wayang kulit akan berlakunya kata-kata projek dan sebagainya. Okey, itu prinsip pemberi rasuah. Sebab pemberi rasuah ni ibarat macam seorang pemancing. Ibarat macam pemancing. Okey, dia nak memancing, macam kita nak pergi memancing lah. Okey, bila kita memancing lah, kita mancing, dia ada target dia sendiri. Kalau dia nak memancing orang kecil, mungkin umpan kecil. Kalau dia nak memancing orang besar, mungkin umpan dia besar. Itu dia. Okey, itu antara pemberi rasuah, dia ada KPI dia sendiri. Dia ada prinsip dia sendiri. Lagi satu, pemberi rasuah, dia akan ada dia punya cara dia. Contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan, pada masa sekarang ni memegang satu tempat yang strategis, tempat yang boleh bagi duit kepada kontraktor. Contoh sebagai pegawai kontrak, pegawai pembekal, pegawai yang ada urusan ramai, pegawai pembelian, pegawai yang ada urusan rasmi dan sebagainya. Bila kita ada urusan rasmi dengan dia, dia akan baik kita. Tiba-tibalah tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba tuan-tuan dinaikkan pangkat ataupun tuan ditukar kat lain. Pemberi rasuah tadi, dia akan berbaik pula dengan pengganti tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ingat tuan-tuan dan puan-puan, pada masa kejadian, pada masa tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, sebab setiap pemberi rasuah ni, dia ada dia punya ni. Kadang-kadang dia ajak kita minum, dia ajak kita makan. Okey, dia ajak kita belanja kat hotel, belanja kat mana-mana. Kadang-kadang dia punya, sebab sekarang ni nak tangkap rasuah begitu mudah sekali. Kita duk bergambar dalam media sosial, dalam macam-macam dan sebagainya. Kadang-kadang kontraktor duk tangkap gambar, duk tangkap apa semua. Kadang-kadang dia belanja kita makan. Tak ada pun kita sign voucher dengan dia. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, masa bila tuan-tuan kena tangkap? Sebab rasuah ni, dia tak ada garis masa dia. Tak ada garis masa dia. Tak kira lah masa. Masa dia tengah baik dengan kita, tak ada masalah. Takut dia tak baik dengan kita besok. Okey, takut masa dia tak baik dengan kita besok, pada masa tu lah dia akan hantar maklumat tu kepada pihak SPRM. Kan? Dengan gambarnya, dengan apa dia punya voucher, dia belanja makan dia dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakannya kontrak ataupun pembekal, dia tak akan guna duit poket dia untuk belanja kita. Kebanyakannya dia akan menggunakan duit-duit syarikat. Duit-duit syarikat tu perlu diaudit dan perlu dibocorkan. Okey, kalau kita besok tiba-tiba kita janjikan dia dapat kontrak, pada masa tu dia tak dapat. Bila dia tak dapat, itulah dia akan hantar evidence kepada pihak SPRM. Bila dia hantar evidence tersebut, habislah kita tak tahu masa bila. Yang kita nak kena, sebab itu tuan-tuan berhati-hatilah dalam setiap pemberian ataupun ni. Okey, motif pemberian hadiah yang asli. Okey, motif pemberian asli. Apa motif pemberian asli? Pertama sekali, amalan tradisi. Okey, itu yang asli, amalan tradisi. Okey, motif pemberian hadiah yang asli ni amalan tradisi. Amalan tradisi pun masuk dia pemberian harta pusaka seperti mana saya cerita daripada awal tadi. Okey, makna amalan tradisi. Makna kalau tradisi orang bagi kat pejabat kita tu, orang bagi kurma, orang bagi limau, itu tradisi. Tradisi tu perlu dihapuskan. Amalan tradisi bermaksud dia perlu dihapuskan. Kadang-kadang dalam bentuk-bentuk macam tu. Sebab kita nak apakan rasuah. Jadi bermula daripada benda-benda yang kecil tu kita kena apa dah. Okey, simbol pembahagian kekayaan. Okey, tapi kalau kata pembahagian harta pusaka tak ada masalah. Tapi kalau simbol pembahagian kekayaan daripada orang yang ada kepentingan, contoh dia, okey, kontraktor tu dah kaya ke, pembekal dah kaya, dia bagi ke kita sikit. Makna yang tu, mana simbol ya. Mengekat kita kekeluargaan tu lain kan, kewajipan sosial. Okey, kewajipan sosial ni itu kadang-kadang itu benda yang lain. Okey. Pemberian hadiah yang diselewengkan. Okey, pemberian hadiah yang diselewengkan bermaksud pemberian dan penerimaan hadiah amalan tersebut berubah menjadi rasuah. Okey, berubah menjadi rasuah apabila ia mempengaruhi setiap keputusan. Okey, mula-mula pemberian hadiah yang diselewengkan, mula-mula macam hadiah tu macam betul. Tapi dia diselewengkan, makna amalan tradisi berubah menjadi rasuah apabila mempengaruhi keputusan. Okey, mempengaruhi setiap keputusan. Setiap hadiah yang dibagi kepada kita, dia akan mempengaruhi keputusan. Okey, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Okey, tak ada dia bagi secara terbuka dalam majlis rasmi ke apa ke, tak ada. Maknanya dilakukan secara sembunyi.
Contoh, kadang-kadang dia bagi-bagi, dia pergi hantar ke rumah, dia hantar dalam kereta, ataupun tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat yang tersorok. Okey. Bentuk hadiah bergantung kepada kedudukan seseorang. Macam saya cerita tadi, dia akan tengok kedudukan. Kalau orang tu besar, besarlah hadiah dia. Kalau orang tu kecil, kecillah hadiahnya. Okey. Contoh macam kita lah, tuan-tuan dan perempuan duduk di bahagian kenderaan. Okey, di bahagian kenderaan. Kadang-kadang kita pergi jumpa dekat bengkel-bengkel kereta tu, bukan kita tanya macam mana kita nak baiki kereta. Kita akan tanya berapa persen yang kita dapat. Itu isu dia, berapa persen. Sebab itu kadang-kadang kereta jabatan tak pernah baik pun. Bukan kerana tak pernah baik apa. Okey, tapi bukan semualah. Orang yang menguruskan kenderaan tersebut, dia mengambil kesempatan. Dia pergi jumpa bengkel-bengkel, dia akan tanya berapa persen. Okey, berapa? Berapa persen yang boleh dapat. Okey, sebab itu kadang-kadang LO keluar lain, tapi sampai ke lain. Kadang-kadang pergi baiki kereta sendiri. Okey, bentuk hadiah bergantung kepada kedudukan seorang. Kalau kata orang tu besar, besarlah hadiah dia. Kalau orang tu kecil, kecillah hadiah dia. Okey, sebagai jalan penyelesaian. Okey, sebagai jalan penyelesaian. Hadiah kecil-kecilan. Okey, pemberian distribution, hadiah kecil-kecilan. Sebab dia bermula daripada kecil-kecilan yang saya sebut tadi, start daripada limau, start daripada kurma, start daripada belanja makan, start daripada minum air. Sebab dia akan jadi pada perkara yang besar. Perkara yang besar-besar. Okey. Pemberian hadiah yang diselewengkan juga, okey, mempengaruhi keputusan, okey, diterima atau diminta dengan niat rasuah. Okey, diterima atau diminta dengan niat rasuah. Okey, maksud dia, hadiah tersebut diterima atau diminta dengan niat rasuah. Pertama sekali, rasuah ni mula-mula mesti ada niat. Rasuah macam mana sekalipun mesti ada niat. Okey, sebab apa orang bagi ke kita, sebab apa kita terima, sebab apa dia bagi. Maksud dia mesti ada niat. Rasuah macam mana sekalipun, dia mesti bermula dengan niat. Tak adalah aku terima rasuah lillahi ta'ala, yang tu niat juga. Yang tu niat juga. Okey, lagi satu. Orang yang memberi hadiah mempunyai urusan dengan kerja rasmi dan pemberian tidak dibuat dengan suci hati. Okey, tidak ada lagi orang bagi rasuah dengan niat suci hati. Mesti ada niat tak suci hati. Okey. Hadiah diterima dengan niat jenayah. Hadiah diterima dengan niat, diketahui ia mempunyai kaitan dengan tugas rasmi. Kalau kita terima hadiah yang kita tahu orang yang bagi tu ada kepentingan, bermaksud dia kita automatik kita kena tolak. Dan kita kena tolak dengan tegas. Kita kena tolak dengan tegas. Okey, kalau dia juga mana dia nak bagi juga, kita kena lapor dengan ketua jabatan kita. Okey, kalau rasa-rasa tak nak lapor dengan ketua jabatan, kena lapor dengan pihak SPRM. Sebab dia bagi tu mesti ada keputusan. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap rasuah yang diberi, setiap pemberian yang diberi, dia akan mengurangkan setiap kita punya contohnya, projek kita 20,000. Projek kita 100,000. Dia bagi kita 20,000. Okey, dah tinggal 80,000. Daripada 80,000 tu, sebab itu kalau tengok daripada 80,000 tu, berapa lagi yang dia nak kena bagi. Sebab itu kita tengok banyak projek-projek tak ikut spek, tak ikut pada mana yang diperuntukkan. Begitu juga dengan pembelian. Okey, pembelian. Kadang-kadang kita pembelian, contoh kita beli barang 10. Okey, beli barang 10, tapi yang sampai 5. Kita tanda tangan 10. Oleh kerana dia dah hulur kat kita, maksud dia kita turunkan tanda tangan juga. Okey, turunkan tanda tangan juga. Itu antara isu-isu rasuah. Okey, isu-isu berkaitan dengan hadiah. Okey, kalau sempatkan saya akan cerita berkaitan dengan tuntutan-tuntutan palsu yang sering dilakukan oleh pejabat-pejabat, tak kira siapa dia. Okey, kalau saya nak expose ke tuntutan-tuntutan palsu yang paling banyak dilakukan berkaitan dengan pembelian yang paling banyak disiasat oleh SPRM. Okey, berkaitan dengan pembelian dan juga pembekalan. Okey, pembekalan ataupun pembelian. Mengesahkan kerja-kerja yang tak wujud. Okey, kalau kita contoh dia mengesahkan kerja-kerja yang tak wujud, antara yang paling tertinggi. Okey, sebenarnya kita tahu benda tu tak ada pun. Benda tu tak buat, tapi kita mengesahkan kerja-kerja yang tak ada. Itu antara itu tinggi. Kalau individu pula, itu lain pula. Kalau individu, tuan-tuan semua tahu. Kadang-kadang contoh dia, tuntutan yang tak wujud. Tuntutan yang tak wujud. Sebenarnya kita tak pergi pun tempat tu, tapi kita tuntut. Sebenarnya kita naik dengan kereta jabatan. Tapi, kita pergi kereta jabatan, tapi kita keling kereta sendiri. Sebenarnya kita tak pergi kursus pun. Okey?
Kita kursus atas talian sebenarnya. Tapi kita claim seolah-olah macam kita pergi kursus tempat yang berkenaan. Itu antara tuan-tuan lah. Okey. Ini antara pemberian hadiah yang diselewengkan. Okey. Penerima atau pemberi hadiah oleh pegawai individu jabatan dan persatuan. Okey, contoh pegawai individu. Okey, penerima atau pemberi hadiah oleh pegawai adalah tertakluk sama ada ia melibatkan tugas rasmi ataupun tidak melibatkan tugas rasmi. Okey, tugas rasmi. Okey, sebelum saya terlupa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadikan kelaksukan dan kebajikan kita sebagai kambing hitam. Okey? Jangan jadikan kelaksukan dan kebajikan kita sebagai kambing hitam. Sebab sekarang ni kebanyakan rasuah-rasuah sekarang ni kebanyakan ni yang berlaku pada yang terkini ni dia menggunakan kelaksukan dan kebajikan. Kadang-kadang kita kata, okey jangan bagi kat saya, tak boleh rasuah ni. Tapi dia kata kalau nak bagi kat kelab. Bagi dekat kelab. Tapi bagi dekat kelab, apa yang berlaku? Sebenarnya bagi kat kelab tu adalah duit yang kita tahu daripada orang-orang yang ada kepentingan. Okey, sebaliknya. Okey, nombor 1, melibatkan tugas rasmi. Pegawai awam adalah dilarang daripada menerima atau memberi hadiah jika melibatkan tugas rasminya selaras dengan peruntukan Sabta 8.1 PU seperti berikut, tertakluk kepada peraturan-peraturan ini. Mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah mana dia punya garis panduan yang diletakkan. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh baca sendiri dia punya kan. Berkaitan dengan melibatkan tugas rasmi. Okey, kalau tidak melibatkan tugas rasmi, dia ada cerita juga. Okey, penerima atau pemberian badan yang melibatkan tugas rasmi. Yang kedua, tidak melibatkan tugas rasmi. Okey, yang tidak melibatkan tugas rasmi. Okey. Ini dia punya ni. Okey, kalau prosedur penerimaan hadiah yang tidak melibatkan tugas rasmi. Okey. Prosedur penerimaan hadiah yang tidak melibatkan tugas rasmi. Contoh dia, nilai hadiah kurang daripada 1/4 allowance atau kurang daripada 500 yang mana lebih rendah. Okey, yang mana lebih rendah. Contoh dia pemberian hadiah. Orang perseorangan atau kumpulan orang termasuk rakan sekerja, syarikat swasta, persatuan atau kerajaan asing. Prosedur penerimaan tidak perlu kelulusan ketua jabatan. Okey, ini prosedur penerimaan hadiah yang tidak melibatkan tugas rasmi. Yang kedua pula, nilai hadiah adalah 1/4 allowance dan ke atas ataupun 500 dan ke atas yang mana lebih rendah. Orang perseorangan ataupun kumpulan orang termasuk rakan sekerja, syarikat swasta, persatuan ataupun kerajaan asing perlu mendapatkan kelulusan ketua jabatan. Yang ketiga, barangan cepat rosak atau tidak tahan lama. Okey, contoh dia. Maksud dia, tidak perlu kelulusan ketua jabatan. Okey, apa-apa nilai ahli keluarga terdekat, tidak perlu kelulusan ketua jabatan. Hadiah yang diterima itu tidak bertentangan dengan dia punya peraturan yang telah ditetapkan. Okey, pemberian hadiah sukar ditolak. Okey, pemberian hadiah yang sukar ditolak. Okey, semasa menjalankan tugas rasmi, semasa menjalankan tugas rasmi, wujud keadaan di mana pegawai tidak mengetahui lebih awal mengenai pemberian tersebut menyebabkan sukar untuk menolak pemberian hadiah berkenaan. Sebagaimana saya cerita sebab contoh rumah tadi. Ini adalah kerana dengan menolak pemberian itu mungkin akan memalukan pemberi atau menimbulkan keadaan serba salah. Okey. Penerimaan hadiah dalam keadaan yang sukar ditolak ini hanya dibenarkan dalam situasi yang digambarkan seperti berikut. Contoh dia, penganjur memberikan hadiah atau cenderamata kepada pegawai secara spontan semasa menghadiri atau melaksanakan tugas rasmi seperti menghadiri majlis perasmian atau lawatan kerja di peringkat antarabangsa, kebangsaan negeri, daerah ataupun kampung. Okey. Pemimpin masyarakat atau penduduk setempat memberikan buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, makanan, hasil kerja tangan penduduk dan seumpamanya sebagai penghargaan kepada pegawai. Okey, pemberian hadiah oleh rombongan delegasi luar negara sebagaimana tanda penghargaan kepada pegawai. Okey. Menerima hadiah semasa memenuhi jabatan atas kapasiti jawatan yang disandang. Oleh itu, dalam keadaan yang sukar, ditolak sebagaimana diperuntukkan di bawah subsection 84 PU A395/1993, pegawai boleh terlebih dahulu menerima hadiah dan setiap penerima hadiah tersebut hendaklah diuruskan seperti berikut. Okey, jika hadiah yang diterima bernilai kurang daripada 300, pegawai tidak perlu kelulusan penerimaan hadiah tersebut. Jika hadiah yang diterima bernilai 300 dan ke atas, pegawai perlu memohon kelulusan ketua jabatan sekembali ke pejabat. Okey, menggunakan borang di lampiran. Okey. Dan jika hadiah yang diterima adalah barang cepat rosak atau tidak tahan lama yang bernilai 300 dan ke bawah, pegawai perlu memaklumkan beberapa segera mengikut kaedah komunikasi yang bersesuaian kepada ketua jabatan untuk mendapat kelulusan awal kembali ke pejabat. Okey, melengkapkan borang yang telah dilampirkan. Tapi semua hadiah-hadiah tersebut
yang kita pasti diterima dengan niat suci hati. Okey, dengan niat suci hati. Kalau kita dah tahu benda tu memang gelar rasuah, kita kena tolak on the spot. Ini antara borang-borang lah, borang-borang yang diberikan kan. Ini contoh-contoh borang apa semua lah. Okey, jabatan. Okey, jabatan tidak dibenarkan memohon daripada mana-mana orang perseorangan atau perkumpulan orang syarikat swasta, persatuan atau mana-mana pihak. Okey, jabatan tidak dibenarkan memohon hadiah daripada mana-mana orang perseorangan atau kumpulan orang syarikat swasta, persatuan atau mana-mana pihak. Okey, jabatan dibenarkan menerima hadiah daripada orang perseorangan atau kumpulan orang syarikat swasta, persatuan ataupun mana pihak tertaluk untuk mendapat kebenaran daripada ketua seusaha kementerian ataupun pegawai atau pegawai yang berkelaikan. Bermaksud dibenarkan menerima hadiah, tapi hadiah tersebut hendaklah yang tidak ada kepentingan. Contoh yang kita minta bukan dia terima daripada kontraktor, bukan terima daripada pembekal, bukan yang diterima daripada orang yang urus rasa rasmi. Okey, tapi dengan mana pun mesti mendapat kebenaran daripada ketua seusaha kementerian ataupun pegawai pengawal. Dalam menguruskan penerimaan hadiah sebagaimana di perangkat 13, ketua jabatan bolehlah sekiranya perlu mengedarkan borang akuan pemberian hadiah seperti di laporan untuk diisi oleh penyumbang sebagai aku janji. Bagi tujuan pengesahan bahawa pemberian hadiah itu tidak akan menyebabkan penyumbang diberikan sesuatu balasan, imbuhan atau seumpama daripada jabatan tersebut. Jabatan tersebut. Okey. Apa dia pertimbangan kelulusan ketua jabatan? Okey. Ketua seusaha, ketua seusaha ataupun pegawai pengawal dalam menimbang sesuatu kelulusan penerimaan hadiah oleh jabatan hendaklah mengambil kira ketetapan berikut. Okey, jabatan adalah dilarang menjalankan usaha bagi mendapatkan hadiah daripada mana-mana pihak. Okey, jabatan adalah dilarang menjalankan usaha bagi mendapatkan hadiah daripada hadiah diberikan oleh penerima secara sukarela dan percuma tanpa sebarang syarat ataupun ikatan. Tak adalah dia kata dia bagi hadiah, okey saya bagi hadiah kali ini tapi dengan syarat dia mesti kena dapat kontrak. Okey. Penerima tidak mempunyai apa-apa kepentingan dengan kerajaan. Okey, penerima tidak mempunyai apa-apa kepentingan dengan kerajaan dan tidak mengharapkan sebarang balasan. Dia tidak mengharap, dia bagi kita derma, lepas tu dia nakkan sesuatu dengan kita. Hadiah yang diterima memberi manfaat atau faedah kepada jabatan. Okey. Hadiah hendaklah terlebih dahulu dinilai disahkan punya tahap boleh guna yang tinggi dan value for money. Okey. Alat ganti, pengelesian atau polisi spesial bagi hadiah diterima hendaklah mudah diperoleh serta kos perolehannya tidak membebankan kerajaan. Okey, kerajaan tidak terikat dengan syarat yang memberi hadiah untuk melaksanakan perolehan yang berkaitan dengan hadiah tersebut seperti alat ganti, perisian, lesi perisian atau penyerahan bagi hadiah yang diterima. Okey, peruntukan jabatan adalah mencukupi bagi membayar penyerahan hadiah. Okey, pengedaran sesuatu hadiah itu hendaklah menggunakan pegawai yang terlatih dan telah sedia dan tidak akan menyebabkan pewujudan jawatan baharu. Okey, hadiah yang diluluskan penerimaannya hendaklah disenaraikan dalam inventory jabatan. Okey, hadiah yang berupa wang tunai hendaklah direkodkan serta diuruskan dengan menggunakan akaun wang amanah. Okey, tidak boleh menggunakan akaun kelaksukan dan kebajikan. Tapi kebanyakan jabatan-jabatan dia dah menerima apa semua, dia masuk akaun kelaksukan dan kebajikan. Okey. Okey. Sumbangan kepada persatuan yang diikuti oleh pegawai awam. Okey, sumbangan kepada persatuan yang diikuti oleh pegawai awam, mana-mana pegawai awam adalah dilarang menyalahgunakan kebenaran memohon sumbangan melalui persatuan ataupun kepentingan peribadi. Kepentingan peribadi. Menggunakan kedudukan sebagai pegawai awam untuk mendapatkan sumbangan daripada pihak yang mempunyai kepentingan dengan jabatan yang mengekalkan imej pegawai awam yang berdikiri. Okey, sekiranya pegawai didapati melakukan mana-mana kesalahan berkaitan dengan sebut, pegawai boleh dikenakan tindakan tertentu di bawah PUA 395/1993. Okey. Sumbangan kepada persatuan diikuti oleh pegawai awam, okey,
apa-apa sumbangan yang diperoleh bagi melaksanakan aktiviti persatuan yang diikuti oleh pegawai awam hendaklah bebas daripada unsur-unsur paksaan supaya tidak mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Okey, apa-apa sumbangan yang diperoleh maknanya kita kena bebas daripada unsur-unsur paksaan supaya tidak mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Okey. Pegawai awam yang menjadi ahli dalam mana-mana persatuan, okey, pegawai awam yang menjadi ahli dalam mana-mana persatuan apabila mengesaki berlakunya pelanggaran sebagaimana pelanggar perceraian ini hendaklah melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Okay. Mana-mana pegawai yang didapati menyalahgunakan kedudukan bagi tujuan suapan boleh didakwa di bawah Seksyen 23 Akta SPN 2009. Apa dia Seksyen 23? Okey, Seksyen 23 bermaksud mana pendapatan menyalahgunakan kedudukan bagi mendapatkan jawatan. Contoh dia di bawah Seksyen 23, salah guna kuasa. Okey, salah guna kuasa. Kalau yang pertama tadi, kalau di bawah Akta SPN, dia ada 4 kesalahan utama. 4 kesalahan utama rasuah. Pertama sekali, kalau kita sebagai pejabat awam, sama ada kita menerima, sama ada kita menjanjikan, sama ada kita menawarkan. Okey, rasuah. Masuk di bawah Seksyen 16A ataupun kalau kita sebagai pejabat awam di bawah Seksyen 17A. Okey, di bawah Seksyen 17A. Ataupun mengukuhkan dokumen palsu di bawah Seksyen 18. Okey, apa-apa dokumen palsu. Okey, kalau kita bersebat. Okey, penyalahgunaan kuasa bermaksud di salah guna kuasa, bermaksud yang paling senang kita tak boleh membagi apa-apa saja projek kepada mana-mana saudara kita. Okey, di bawah akta kita, siapa saudara kita di bawah akta SPN? Saudara kita bermaksud adalah sezuriat dengan kita. Bila sezuriat dengan kita, kita tak boleh membagi apa-apa saja projek kepada mana-mana saudara kita. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Kita tak boleh, makna kita tak boleh melantik saudara kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila siasatan yang dibuat oleh SPRM pertama sekali hukuman rasuah tak kira sama ada kecil ataupun besar. Sebab rasuah tak kira. Walaupun sebesar jarum, rasuah tetap nama rasuah. Dia tak ada nama lain. Dia punya hukuman rasuah ni adalah 5 kali ganda nilai suapan, minimum adalah 10,000, okey, 20 tahun penjara. Okey, 20 tahun penjara. Sebab dia bawa akta SPRM ni dia tidak ada atau. Okey, penjara pun penjara, denda pun denda. Okey, ingat dia bawa akta SPRM ni dia tidak ada atau. Dia adalah kedua-duanya sekali. Penjara pun penjara, denda pun denda. Itu mana ya. Sebab itu kata di bawah ni, maknanya kita jangan sesekali bagi projek kepada mana-mana saudara kita. Ataupun kita bagi sekarang ni, main teknik-teknik terbaru ni, kita bagi kepada kita punya rakan-rakan sejenayah kita. Okey. Kewajipan melapor penerimaan hadiah berunsur suapan. Okey, kewajipan melapor. Okey, apa dia kewajipan melapor? Pegawai adalah bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak berkuasa berkenaan sekiranya diberi atau dijanjikan atau ditawarkan hadiah yang mempunyai unsur suapan. Okey, pegawai adalah bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak berkuasa berkenaan sekiranya diberikan atau dijanjikan atau ditawarkan hadiah yang mempunyai unsur suapan tertakluk kepada mana akta atau peraturan yang berkuat kuasa. Tadi saya dah cerita di bawah Seksyen 25 adalah kewajipan melapor. Kalau kita gagal melapor, maknanya kita boleh ataupun dipenjara. Okey. Ketua jabatan hendaklah melaksanakan pemantauan dari semasa ke semasa terhadap jabatan di bawah selainnya dan bertanggungjawab dalam melaporkan sebarang pelanggaran aduan penyalahgunaan kuasa berkaitan tata cara di bawah caraya ini. Itu adalah kewajipan. Okey. Okey. Kesalahan menerima rasuah oleh pejabat awam. Okey, kesalahan menerima rasuah oleh pejabat awam. Tadi saya cerita di bawah akta SPN sama ada kita menerima, kita memberi ataupun kita menjanjikan muat otak palsu ataupun jalan kosong. Okey, kalau di bawah KK, di bawah kanun kesiasaan ya kan? Kalau di bawah kanun kesiasaan, okey, kalau kita di bawah kanun kesiasaan, pejabat awam menerima barang bernilai tanpa balasan setimpal daripada pihak kuasa di bawah urusan rasminya. Okey. Penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kalau kita menerima hadiah ataupun menerima sumbangan ataupun kita menerima habuan daripada orang yang punya kepentingan. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, okey, tuan-tuan mengadakan urusan rasmi, tuan-tuan urusan rasmi. Kalau kita contoh orang yang kita buat program. Kita buat program di sesuatu hotel. Okey, kita buat hotel kat mana, kat Genting ke dekat mana-mana kita buat program. Okey, kita buat program tu, kita tidur di hotel berkenaan. Okey. Tiba-tiba, oleh kerana hotel tu membagi ucapan terima kasih kepada kita, minggu depan pula kita pergi tidur, kita pergi
tidur secara percuma pula di hotel berkenaan sebagai tanda terima kasih sebab ambil hotel dia. Kan sebagai terima kasih kita ambil hotel dia. Okey, sebagai tanda terima kasih juga di bawah 165 sebab dia dapat projek, sebab kita dah bagi projek kepada dia, dia pun membagi sesuatu hadiah ke dia. Contoh hadiah melancong. Hadiah pergi umrah ke, hadiah apa dan sebagainya. Okey, dia bagi sebab kerana apa? Dia bagi kat kita sebab tanda terima kasih. Sebab dia pertama sekali, dia pemberian ni mesti tak ada niat suci hati. Tak ada niat suci hati. Sebab lagi satu, setiap orang nak bagi hadiah ke kita tu, mesti hadiah tersebut mesti adalah bersih daripada sebarang unsur-unsur berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa ataupun terlibat dengan unsur-unsur terdapatnya isu jenayah rasuah. Okey, walaupun kita cakap alah benda tu kecil je, banyak lagi rasuah besar. Tak kira rasuah ni sama ada besar ke kecil pun kita tak tahu masa bila kita nak kena. Dan kita tak tahu siapa musuh kita sebenarnya. Siapa rakan kita, kita tak tahu musuh kita. Sebab kadang-kadang yang melaporkan rasuah ni ke, bukan orang jauh pun. Kadang-kadang orang sekeliling kita juga. Orang tak puas hati dengan kita ke, ataupun kita pergi mana-mana ke, tiba-tiba elok-elok dia makan sedap, kita tak makan sedap. Pada masa itulah akan berlakunya pelaporan rasuah. Okey. Okey, tengok ada satu ni. Ini bekas dah kan. Ini saya bagi ada satu yang ini cerita lama dah ni, dah surat khabar ni, bekas pengarah JKL Labuan didakwa terima pakej. Bukan nak kata nak mengaitkan siapa-siapa yang saya letak ni, tapi sebagai contoh. Contohnya bekas pengarah, okey, dijatuhkan hukuman denda 3,000 selepas mengaku bersalah menerima hadiah daripada individu yang mempunyai hubungan rasmi dengan beliau. Beliau menerima pakej penginapan, pakej penginapan dan pakej golf di Sutra Resort Kota Kinabalu bernilai 28890 daripada pengurus projek Borneo at Senang Berhad. Pengurus tersebut mempunyai urusan rasmi dengan tertuduh melibatkan projek pembinaan jalan pintasan Kampung Gerik wilayah Sultan Labuan. Kesalahan dilakukan pada 5 hingga 7 Ogos 2016 di Sutra Resort Kota Kinabalu. Beliau juga didakwa menerima wang tunai 5,000 daripada pengurus projek tersebut. Okey, tengok ini contoh dia. Okey, menerima hadiah ataupun sumbangan. Yang kedua pula, semua hadiah dia terima wajib disediakan secara bertulis kepada ketua jabatan. Okey, wajib disediakan bertulis secara ketua jabatan. Okey. Langkah pencegahan. Okey, langkah pencegahan. Okey, langkah pencegahan rasuah. Semua fasiliti kerajaan hendaklah mempamerkan poster berkaitan dasar tidak menerima hadiah non-gift policy di pintu masuk. Pegawai integriti kena buat dah ni. Okey, maknanya kena letak dalam mana kita beritahu. Contoh kita letak dalam laman web. Tapi saya tengok UMPSA pun dah ada dalam laman web non-gift policy . Mana kita dah ada, dah tengok dah. Mana kita beritahu dasar tidak menerima non-gift policy, mana di pintu-pintu masuk utama, bahagian cawangan, kena maklumkan kepada semua kaki tangan. Mana kena maklumkan semua kepada ni, supaya jangan amalkan pemberian hadiah. Tak kira lah sama ada hadiah kecil ke hadiah besar ke, bermula daripada kita. Maknanya kita kena tolak. Itu adalah langkah-langkah pencegahan rasuah. Langkah-langkah pencegahan rasuah. Okey, melaporkan rasuah apa yang paling penting sekali? Okey, melaporkan rasuah apa yang paling penting? Okey, melaporkan rasuah yang paling penting ada, okey, apa yang berkaitan dengan melaporkan tarikh, masa, tempat kejadian, entiti pemberi, penerima, orang tengah yang berlaku dan siapa yang terlibat dengan rasuah. Siapa yang terlibat dengan jenayah rasuah. Itu yang paling penting sekali. Okey. Okey, antara isu-isu rasuah. Okey, antara isu-isu rasuah. Okey, antara isu-isu rasuah yang sering dilaporkan. Okey, antara isu-isu rasuah yang paling sering dilaporkan berkaitan dengan okey, meminta rasuah. Okey, meminta rasuah, membuat salah guna kuasa, memberi projek pada saudara mara. Ini adalah isu-isu rasuah, memberi projek kepada saudara mara. Okey, kadang-kadang tiada kontrak atau membuat sebuah harga palsu. Pembekalan diselewengkan. Okey, pembekalan diselewengkan. Menerima habuan, contoh terima kerajaan. Okey, hiburan, pergi makan percuma. Okey, yang ni tak apa lah sebab nak habis lah. Tapi saya cerita berkenaan apa isu-isu rasuah. Okey, kita ambil masa sikit boleh ke urus dia? Boleh sikit lagi masa? Boleh tuan, boleh. Boleh sikit lagi lah. Alang-alang lepas ni dah tak ada nak cerita lagi dah. Boleh, silakan. Okey.
meminjau wang. Okey, menimbun wang contoh dia meminjau wang daripada orang yang ada urusan rasmi. Okey, meminjau wang daripada urusan rasmi. Okey, meminjam peralatan daripada orang yang ada urusan rasmi. Kadang-kadang anak kita nak kahwin, kadang-kadang kita pinjam barang-barang, kita pinjam kemah, kita pinjam apa. Ataupun masa kita nak buat open house, kita minta daripada kontrak ataupun pembekal makanan yang membekalkan makanan dekat kita universiti kita, membekalkan yang sama ke tempat rumah kita. Okey? Membekalkan secara percuma. Ataupun kalau bayar apa? Bayar harga yang tak sepatutnya. Okey? Harga yang mana bawah dia. Lepas tu mengemukakan kerja-kerja secara gotong royong. Okey, membuat kerja secara gotong royong tapi ada tuntutan dibuat oleh pihak lain. Contoh penyediaan makanan, kerja-kerja mengecat. Okey, memaksa kontraktor mengeluarkan invoice palsu untuk membuat tuntutan. Buat tuntutan. Ini berkaitan dengan isu-isu rasuah kan, antara isu-isu rasuah. Okey, kalau sesi rasuah di Malaysia sekarang ni, kalau ikut kita punya sesi rasuah, kalau ikut dalam sesi rasuah dalam Permat Tawang, okey, kalau ikut tangkapan rasuah SPRN 2025, jumlah yang kita lucuk hak saja, kita dah lucuk hak. Sebab ingat rasuah, kalau setiap penerima dan pemberi rasuah, semua harta-harta yang terlibat dengan rasuah akan disita. Tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan manalah tahu esok rezeki kena tangkap rasuah, tapi jangan kena tangkap rasuah lah. Kalau tak apa, tiba-tiba tangkap rasuah, semua harta tuan-tuan dan puan semua akan dilucuk hak dan semua akan disita. Okey? Mana semua disita. Mana yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan kalau kena tangkap rasuah, semua harta tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik, semua harta tuan-tuan dan puan akan disita. Okey? Semua akan dibekukan. Bukan sangka harta kita juga akan dibekukan. Semua harta-harta termasuk kalau kita kena tangkap, kalau si suami kena tangkap, termasuk harta isteri. Bukan sangka harta isteri saja, keturunan isteri itu akan dibekukan harta. Kalau si A kena tangkap, harta si A kena tangkap. Maknanya kalau kena semua akan dibekukan. Okey? Makna harta akan dibekukan. Kalau didapati bersalah, okey, harta tersebut akan dilucuk hak. Okey, dilucuk hak. Sebab ada kadang-kadang kita tengok dari pejabat awam, harta di luar kemampuan. Kalau kita tengok pada cara kehidupan dia tu, sebenarnya kalau ikut daripada gaji, sebab ikut tengok dia sebenarnya dia tak layak memiliki harta tersebut. Tapi, dia tetap nak juga kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak bagi maklumat, tuan-tuan jangan takut. Tuan-tuan akan dilindungi oleh undang-undang. Jangan takut. Sebab kalau kata kita nak melaporkan rasuah, okey, kalau kita nak melaporkan rasuah, maknanya kita akan dilindungi di bawah Seksyen 65. Okey, perlindungan kepada pemberi maklumat. Apa beza maklumat? Kadang-kadang kita di bawah Seksyen 65, kalau kita kalau kita nak membagi maklumat kepada pihak SPRN, tuan-tuan dan puan-puan jangan takut sebab tuan-tuan dan puan-puan akan dilindungi oleh undang-undang. Okey, apa beza maklumat? Apa beza aduan? Apa beza pengadu? Itu kena beza kan? Tapi jangan takut sebab ni. Dan kita akan dilindungi di bawah Akta Pemberi Maklumat 2010, Akta Perlindungan Saksi 2009. Itu antara benda-benda yang kita akan dini. Okey. Setakat ni apa nak tanya tak? Nak tanya soalan ke apa ke benda ke? Sebab itulah yang saya nak nilai tadi dah. Okey. Boleh buka lah kalau nak tanya soalan-soalan. Minta ruangan cek dulu ya tuan Okey, sebentar. Okay, saya rasa peserta tengah type soalan. Kejap tuan mungkin boleh satu tuan mengenai tindakan dan kesan tindakan tata tertib versus dengan jenayah. Selain daripada hukuman penjara atau denda di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan, apakah bentuk tindakan tata tertib yang biasa dihadapi oleh penjawat awam jika mereka gagal mengisytihar harta walaupun harta tersebut bukan bertujuan rasuah? Okey, pertama sekali dia ada berkaitan dengan isu-isu tata tertib. Dia ada isu jenayah. Okey, dia ada berbeza. Kalau kata isu-isu tata tertib, dia mana tindakan tata tertib akan diambil. Kalau berkaitan jenayah, berkaitan dengan jenayah rasuah, makna jenayah rasuah tu makna dia berbeza. Contoh dia kalau tindakan tata tertib diambil.
Okey, tindakan tata tertib dia ambil berkaitan dengan contoh dia periksa, apa dia tadi, periksa harta ke? Dia gagal isytiharkan harta. Bukan. Tindakan untuk melaporkan bahawa penerimaan hadiah tu diterima. Tapi dia tak, macam orang kata, bukan bertujuan untuk rasuah lah. Saya ulang semula dia punya soalan. Apakah bentuk tindakan tata tertib yang biasanya dihadapi oleh penjawat awam jika mereka gagal mengisytiharkan hadiah walaupun hadiah tersebut bukan tujuan rasuah? Okey, pertama sekali, kalau dia gagal mengisytiharkan, tapi kalau kata tak ada kaitan dengan rasuah, mana itu tak ada isu. Okey. Tak ada isu. Kalau tak ada kaitan dengan rasuah, yang saya sebut tadi berkaitan dengan isu rasuah, dia gagal melapor. Contoh dia pemberian yang dia terima tu ada kaitan dengan rasuah. Mana dia terima, dia ada kaitan dengan rasuah. Bila ada kaitan dengan rasuah, dia kena melapor. Tapi kalau dia gagal melapor, tindakan jenayah boleh diambil. Mana dia panggil jenayah rasuah lah. Sebab kegagalan apa di bawah seksyen 25. Sebab itu saya kata tadi, kewajipan melapor. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan rasuah, tak ada masalah. Tapi kalau penerimaan tu diterima oleh kontraktor, contoh dia, daripada pembekal, memanglah kata dia, ini bukan rasuah. Dia kata ini bukan rasuah, ini adalah ikhlas. Tapi kita terima daripada orang yang ada kepentingan. Bila ada kepentingan, kewajipan melapor tu wajib melapor. Walaupun dia kata, alah ini bukan rasuah. Tapi kalau bukan rasuah, bermaksud dia penerimaan hadiah tersebut daripada orang yang tidak ada kaitan dengan tugas rasmi dia. Contoh dia bukan pegawai tender, dia bukan pegawai kontrak, dia bukan pegawai yang menguruskan pembelian, dia bukan pegawai yang ada urusan ni, ataupun kita sebagai kalau dekat universiti sebagai pensyarah, sebagai orang yang agak dia tak ada kaitan dengan contohnya membuat projek-projek, dia tak ada kaitan, itu tak ada masalah. Okey, baik. Okey, Tuan. Okey, saya baca lagi di ruangan chat ada beberapa soalan. Saya ambil satu soalan daripada Syahidah Nur. Dia kata, adakah terdapat mana-mana bahagian khusus daripada prosedur pengisytiharan harta ini yang ingin diperjelaskan dengan lebih mendalam? Adakah terdapat mana-mana bahagian khusus daripada prosedur pengisytiharan harta? Mungkin ataupun tak apa, kita next dulu soalan next dulu. Assalamualaikum. Sekiranya jabatan ada program ataupun persidangan dan menubuhkan jawatan kuasa tajaan, tugas meminta sumbangan ataupun tajaan, walaupun untuk program jabatan, mohon pandangan Tuan berkaitan norma ini. Terima kasih. Okey, pertama sekali kalau kita nak memohon sumbangan, walaupun program untuk jabatan tersebut, permohonan sumbangan tersebut mesti tidak melibatkan daripada orang-orang yang ada urusan rasmi dengan kita. Bermaksud dia, contoh jabatan kita nak buat program dan orang ni diminta untuk memohon sumbangan. Tapi sumbangan yang dia cari tersebut mesti tidak melibatkan, contoh dia minta daripada kontraktor pembekal yang ada urusan rasmi dengan UPSA. Tapi kalau dia nak minta daripada yang tak ada kaitan dengan itu, tak ada masalah. Mesti, tapi masalah sekarang ni kebanyakannya dia mencari sumbangan daripada orang yang ada urusan rasmi. Sebab kalau orang tidak ada urusan rasmi, jarang orang nak bagi. Itu isu dia. Okey, isu dia mesti jangan memohon daripada, makna dia kena cari betul-betul. Kalau contohnya tadi kita dah cerita yang mula-mula tadi, makna sumbangan yang diberi itu mesti orang yang menyumbang tersebut mesti tidak mengharapkan apa-apa balasan. Dia tak kata, okey saya bagi kali ini dengan syarat akan datang dapat projek lagi. Okey, dia kena, kalau ikut daripada pekeliling tadi, dia kena sign surat tu. Dia kena sign surat yang dia tidak ada apa-apa kepentingan. Dia kena kemukakan surat tersebut yang dia kata dia tidak ada apa-apa kepentingan pun. Okey, lepas ni dia tidaklah, tak ada dia menuntut dengan UPSA. Okey, sebab saya dah bagi sumbangan dengan syarat lepas ni kena bagi projek dekat syarikat saya. Dia kena sign. Mana dia tidak ada apa-apa, maknanya UMPSA tidak ada apa-apa tanggungjawab. Makna tak ada tanggungjawab nak kena bagi ke dia. Okey, sebab dia dah bagi hadiah kat kita, kena bagi projek kat dia. Itu maksud dia. Dalam pekeliling tadi yang kita cerita tu dah ada dah dia punya ni. Okey, Pan. Okey, soalan seterusnya Tuan.
di mana Tuan boleh letakkan garis yang membezakan hubungan persahabatan dan hubungan bertujuan rasuah di antara penjawat awam dengan pembekal. Adakah ini bermakna penjawat awam tidak boleh ada hubungan sosial dengan rakan-rakan di industri? Okey, terima kasih ya. Sebenarnya soalan tu pertama sekali memang betul lah. Dia dah ada garis dia. So kita nak berkawan tak ada masalah. Yang takkan kita nak putus hubungan kawan kita masa kawan sekolah, kawan apa semua. Kebetulan dia pula sebagai kontraktor, sebagai pembekal. Tapi dia punya garis ada kita kena bezakan apa urusan rasmi, apa urusan kita dan apa urusan kita. Kena bezakan antara kawan dengan urusan rasmi. Tapi masalah kita berkawan dengan dia, mula kita kawan kita beritahu, masuklah projek dekat UPSA ni, kita banyak projek-projek. Maknanya sebab itu kita tak ada masalah nak berkawan dengan siapa-siapa pun. Takkan kita nak putuskan apa persaudaraan dengan kawan sekolah kita, dengan kawan apa. Kebetulan pula kita kerja kat sini, dia pula sebagai kontraktor di industri dengan semana. Maknanya kita mesti ada garis dia punya ni. Maksud dia, kalau kata kawan kita di kontraktor dengan pembekal, kita kena contoh dia nak masuk kontrak dekat kita kena declare dan kita jangan terlibat dengan urusan. Kalau dia nak masuk pun nak masuk je lah kontrak dengan ni. Okey, berkawan tu tetap berkawan tapi dia ada garis dia. Jangan melibatkan kawan tu sampai kita bawa sampai ke tempat kerja kita. Kena bezakan antara tugas rasmi dengan bukan tugas rasmi. Okey, saya baca lagi soalan seterusnya. Adakah rasuah apabila tempahan keraian lepas tu minta tajaan satu menu untuk diri staf tersebut? Okey, maksud dia dia minta menu lain pula. Macam tu Tuan. Dalam program lah. Maksudnya macam tu. Adakah rasuah apabila tempahan keraian lepas tu minta tajaan satu menu? Macam tu lah untuk diri staf tersebut. Maksudnya dia mohon untuk diri dia sendirilah. Okey, dia nak mohon untuk diri dia sendirilah. Dia makan dekat mana? Dia makan kat mana tu? Saya rasa mungkin Contoh, ni macam makan kat mana program tu? Dia makan tempat yang sama ke awak pergi hantar balik rumah? Bawa balik. Bawa balik, betul. Bila dia bawa balik tu, dan itu dah ada kepentingan. Bermaksud dia kalau dia nak makan kat situ ke, mungkin dia allergic makanan yang ada kat situ, mungkin dia tak makan ke, dia minta lah orang tu, boleh tak tolong saya bagi makan benda sikit. Yang tu dia tak ada isu lah. Kalau isu tu memang adalah isu sikit, tapi dia dah makan kat situ. Tapi ini isu dia bawa balik. Okey, dia bawa balik. Bila dia bawa balik tu, kalau katalah kontraktor tu dia tiba-tiba dia teguri hati ke, tiba-tiba bayaran tak dapat ke apa, dia pun melaporkan dengan experience. Salah tak salah itu cerita lain. Tapi bila kena siasat tu pening kat kepala, walaupun nampak kecil je, takkanlah bawa balik makan sikit pun nak kena siasat juga. Tapi kalau isu-isu yang macam ni, kadang-kadang mungkin dia tak puas hati ke, dia nak, patutlah ni, lepas tu elok-elok benda ni boleh jadi, ni dia jadi tak okey dah. Sebab apa? Kalau dia bawa balik tu, elakkanlah. Okey? Kalau kata makan kat situ, kemungkinan besar dia allergic. Dia kata boleh tak dia minta pembekal tu bagi makanan kat kita orang sebagai Rusia ni, sebab kita mungkin kita dah sibuk, mungkin tak makanan tak cukup ke, bagi kat kita hasil sebab kita tak sempat nak makan ni. Sebab kita sibuk menguruskan. Yang tu okey. Okey, tak ada masalah lah. Tapi sebenarnya jangan buatlah benda-benda macam tu. Benda tu akan menjadi isu. Benda tu akan menjadi isu. Tapi isu kalau bawa balik tu tak berapa comel lah. Okey. Tak berapa comel bawa balik tu. Okey Tuan, saya baca lagi boleh ke Tuan? Soalan seterusnya. Boleh, tak ada masalah. Okey, salam apa, Tuan. Sebab saya puasa ni tak ada masalah. Boleh cakap apa-apa pun. Okey. Salam Tuan, bagi persatuan di universiti yang ingin mencari penajaan untuk aktiviti tahunan, apakah garis panduan yang perlu dipatuhi agar permohonan sumbangan tersebut tidak dianggap sebagai menggunakan kedudukan untuk kepentingan persatuan? Okey, pertama sekali, jangan gunakan kelak sukan dan kebajikan sebagai kambing. Saya sebut tadi dalam taklimat saya tadi, jangan gunakan kelak sukan dan kebajikan sebagai kambing hitam. Yang pertama sekali. Pertama sekali, kalau kita minta sumbangan, jangan minta daripada orang yang ada kaitan tugas rasmi dengan organisasi kita. Itu yang paling penting sekali, jangan minta sumbangan yang ada kaitan dengan tugas rasmi kita. Sebab tugas rasmi kita memanglah betul kita masuk persatuan.
Sebab yang kebanyakan siasatan yang dibuat pada SPRM zaman-zaman tahun-tahun kebelakang ni kebanyakan menggunakan kelaksukan dan kebajikan sebagai kambing hitam. Yang tu yang kalau kita tuan-tuan dan puan pernah dengar SPRM siasat pengubahan wang haram semua tu dan money laundering apa semua tu. Okey, itu berkaitan dengan menggunakan kelaksukan. Sebab itu kita jangan gunakan kelaksukan kita mendapat sumbangan daripada orang yang ada urusan rasmi dengan kita. Okey, sumbangan tersebut hendaklah contoh dia, kalau kata kita nak minta kontrak, sebab itu kata pekeliling yang saya bagi tadi, kita kena bagi borang orang yang nak bagi sumbangan kat kita supaya bila dia bagi sumbangan ke kita, dia tidak mengharapkan sesuatu daripada organisasi kita. Dan dia berjanji tidak ada dia nak menuntut ni ke dia nak menuntut ni. Dia tak adalah kata okey dengan syarat saya bagi mesti dapat projek kat dia. Benda tu yang paling penting sekali. Maknanya tidak terlibat. Okey, tidak terlibat. Lagi satu, pengurusan sumbangan orang yang meminta sumbangan daripada syarikat-syarikat kan, dia kena isi borang tersebut. Okey, isi borang tersebut dan memaklumkan bahawa supaya, ini banyak kali dah saya cakap, supaya jangan terlibat dengan dia kata dia sumbang dia nak, tak boleh. Okey, maksud dia macam tu lah. Okey. Seterusnya Tuan, berkaitan pembelian alat perubatan seperti kanta, besi ortopedik, vendor suruh jabatan bagi harga pada pembeli bersama tambahan harga. Selepas pembeli buat pembayaran, tambahan harga tersebut ditolak dan diberikan jabatan. Adakah itu dikira rasuah? Lepas tu ada sambungannya, contoh harga sebenar barang RM200 tapi vendor suruh bagi tahu pembeli harga RM250. Lepas pembeli bayar, vendor bagi lebihan RM50 pada jabatan. Okey. Itu yang saya kata tadi. Kalau di bawah Seksyen 18, maksud dia itu dipanggil macam contoh kita menaikkan harga, vendor bagi pada jabatan, itu dia panggil tuntutan palsu. Okey, sebab dia claim berapa? Contoh dia claim benda tu sebenar 230. Lepas tu 200 je. Tapi dia naikkan 250. RM50 tu dia bagi kepada jabatan. Betul tak? Okey, dia bagi pada jabatan. Bila dia bagi pada jabatan walaupun RM50 ke apa semua, maksud tu dia akan membuat tuntutan palsu. Tuntutan palsu di bawah Seksyen 18 mengemukakan apa-apa dokumen yang punya apa-apa saja buktimatan palsu. Buktimatan palsu. Bermaksud dia sebab apa dia ambil duit? Ini kebanyakan yang berlaku memang dia ambil duit lah. Sebab itu kata, kalau dia kata orang ni minta duit, dia lapor dengan SPRM. Dia kata dia lapor, dia minta sebenarnya barang saya 200, tapi di jabatan saya minta upkan 250. Yang sebenarnya saya jual 200 je. Bermaksud dia kalau siasatan dijalankan, walaupun RM50, benda tu akan menjadi isu. Okey, sebab tu elakkan nak ambil duit daripada pembekal. Benda ni berlaku kat mana-mana, bukan ni. Memang di jabatan-jabatan pun berlaku. Okey, perkara yang macam ni. Itu yang kadang-kadang yang turun naik kat pejabat SPRM ni, ramai yang datang tu kadang-kadang kena siasat sebab benda-benda macam tu je. Ataupun kita berlaku lah kadang-kadang macam hujung-hujung tahun ya, kita berlaku kadang-kadang kita sebenarnya kita mengeluarkan LO palsu. Sebenarnya LO tersebut kita gunakan untuk membuat aktiviti-aktiviti, contoh aktiviti sukan. Padahal kita guna duit jabatan kita. Duit jabatan. Okey, kita guna sebenarnya dalam LO keluar untuk buat benda lain. Kita buat benda lain. Tapi sebenarnya kita buat benda lain. Itu yang akan berlaku. Akan berlaku dia punya Haji tak ada. Punya. Haji mana? Haji Osisi hari Jumaat baru balik. Lah. So ni nak email ke Haji? Saya baca soalan ni. Sekejap, adakah dikira rasuah jika kelab kebajikan kaki tangan menjalankan aktiviti untuk staf dan pihak bank menaja sumbangan hamper, barang elektrik dan lain-lain, tapi bukan dalam bentuk duit? Okey, dalam bentuk tajaan ya. Betul. Okey, dalam bentuk tajaan, contohnya kalau dalam bentuk tajaan, sebab itu kata kalau bank nak taja ke apa kemudian itu tak ada isu pun, tak ada masalah. Okey, dia bukan walaupun dalam bentuk barangan, walaupun dalam bentuk sebab kalau kata sumbangan bukan semestinya sumbangan duit saja, termasuk dalam apa-apa barangan. Tapi kalau bank tu nak taja dan dia tak nak apa-apa pun, tak ada dia kata lepas ni saya taja dengan syarat mesti buka akaun kat saya. Ataupun dengan syarat mesti ada pinjaman daripada staf UMPSA. Okey, mana dengan syarat. Kalau bank tak bagi syarat macam itu tak ada masalah. Tapi kalau bank bagi syarat, okey, saya taja kali ni,
Tapi dengan syarat mesti buka akaun dekat bank saya. Ataupun kalau kata kita bagi hadiah macam ni, okey, bank punya promosi, naklah staff ni kurang-kurang ada berapa orang buat pinjaman kat dia. Itu akan menjadi isu. Jadi isu akan, sebab kita takut menjadi isu je. Itu dia punya ni. Okey, baik Tuan. Okey. Saya kepada soalan last yang berada dekat Facebook. Dia kata macam ni Tuan. Slide menyatakan jabatan dilarang memohon tetapi dibenarkan menerima dengan kebenaran ketua jabatan. Bagaimanakah universiti boleh memastikan niat suci hati penderma benar-benar wujud tanpa ada jangkaan balasan di masa hadapan? Ini daripada Boleh ulang Facebook. balik soalan tak? Tiba-tiba hilang boleh, dia boleh. punya suara. Boleh. Okey, saya ulang semula soalan daripada Facebook. Dia kata, slide menyatakan jabatan dilarang memohon tetapi dibenarkan menerima dengan kebenaran ketua jabatan. Bagaimanakah universiti boleh memastikan niat suci hati penderma benar-benar wujud tanpa ada jangkaan balasan di masa hadapan? Okey, katakan contohnya mana kita punya jabatan membenarkan kan? Mana membenarkan. Pertama sekali kita nak memastikan supaya orang tu benar-benar tidak ada niat balasan. Okey, pertama sekali setiap permohonan yang kita memohon, jangan memohon daripada ayat yang dah banyak kali saya cerita tadi. Kita memohon mesti daripada orang yang tidak ada kepentingan dengan organisasi kita. Contoh dengan UPSA, maknanya dia tidak ada apa-apa, tak ada apa-apa kepentingan. Tapi kalau benda tu ada kepentingan dengan kita, kemungkinan besar niat dia pada masa akan datang, dia mesti nakkan sesuatu dengan kita. Tapi yang paling senang, sumbangan yang kita mohon, mesti memohon daripada orang yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan ataupun syarikat yang tidak apa-apa kepentingan. Okey, kalau kata syarikat yang mempunyai kepentingan ke kita, sebab itu dia kena janji yang dia tidak. Kan dalam perkeliling yang saya cerita mula-mula tadi, ada perkeliling dalam taklimat berkaitan dengan hadiah tu, dia mengatakan bahawa dia kena tanda tangan surat mengatakan bahawa dia tidak nak apa-apa semasa sebelum dan selepas. Bermaksud dia, makna setiap sumbangan dia tu, dia tidak mengharapkan apa-apa balasan. Dia tidak mengharapkan apa-apa balasan. Okey. Okey Tuan. Ataupun siapa-siapa ke nak tanya secara langsung ke apa? Ada lagi satu soalan Tuan daripada ruangan chat ni. Dia kata, kalau saya tulis sikit Tuan, kelab kaki tangan keuangan yang berurusan direct dengan bank, yang mana bank ada KPI, yang mana jabatan kena letak duit FD dalam akaunnya. Adakah kali ini tajaan kepada kelab kaki tangan keuangan itu ada unsur rasuah? Dia ada unsur-unsur. Sebab dia, pertama sekali, dia mengharapkan dan dia minta kalau nak macam ni, tapi kena bagi macam ni. Maksud cerita, maknanya dia ada unsur-unsur. Bermakna dia boleh menyurus ke arah ketidakpatuhan dan silap-silap boleh pergi kepada, kalau betul-betul boleh pergi kepada jenayah. Okey, pergi jenayah. Sebab dia telah membagi syarat. Kalau dia tak bagi syarat, tak ada masalah. Tapi dia bagi syarat, dia kata kalau macam ni, okey saya masuk macam ni, tapi dengan syarat nak kena bagi macam ni. Okey. Okey Tuan. Okey, terima kasih. Saya rasa itu soalan terakhir daripada ruangan chat dan juga Facebook. Jadi mungkin sedikit ringkasan ataupun simpulan daripada Tuan sebelum kita nak berambil gambar. Mungkin ada sikit kata-kata untuk disampaikan. Okey, pertama sekali tuan dan puan-puan, saya minta maaf kalau ada silap dan salah saya semasa bagi taklimat. Maklumlah kalau nampak muka lagi seronok bagi taklimat ni, tapi hari ni sebab saya tak tahu dia orang dengar ke tak dengar. Okey, sama ada muka ke tak ada muka dengan saya pada hari ni. Tapi yang paling penting sekali kalau cerita pasal hadiah, sebab ada hadiah dibenarkan, ada hadiah tidak dibenarkan. Jadilah kita sebagai seorang kita yang bertanggungjawab sebagai amanah, yang kita sebagai pejabat awam yang beramanah dan bertanggungjawab, dan kita kena jujur. Bukan kita kena jujur dengan jabatan, kena jujur dengan diri sendiri baru jujur dengan jabatan. Okey, sebelum saya nak mengakhiri sebagai taklimat saya yang terakhir sebagai seorang pejabat awam pada hari ini, saya nak doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan menjadi, tak adalah saya dengar tiba-tiba ada yang kena tangkap pula selepas ni dah. Dan saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Doakan saya supaya saya sihat walafiat kan. Sebab saya tinggal 2 hari lagi nak jadi sebagai pejabat awam. Sedih nak cakap lepas ni. Lepas tu saya buang dah uniform, tak adalah. Saya dah jadi seorang pejabat awam. Kalau ada apa tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah berhubung dengan saya. Boleh minta dengan nombor telefon saya dengan Rusia. Sebab yang paling penting musuh utama kita adalah rasuah, bukan Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah.
Okey, saya saudari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Rusia, Pendapat PSA kerana sudi menjemput SPRM dalam taklimat yang seringkas-ringkas ni. Saya saudari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan you sakit gigi, thank you, kita jumpa lagi. Okey Tuan, okey sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita untuk buka gambar. Jadi kita akan ambil gambar sikit dan saya akan bagi tahu 1, 2, 3. Sekejap sebentar. Kita mulakan dengan okey, yang pertama okey. Nampaknya dah ramai dah yang buka gambar kamera. Okey, saya akan buat pengiraan. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soalan yang kedua. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey Tuan. Okay, untuk itu sekalung penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada KPKPS Muhammad bin Hussein atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga segala ilmu dan pendedahan yang diberikan dapat kita manfaatkan dalam urusan kerja seharian demi memelihara integriti dan accountability di tempat kerja. Untuk peserta dalam dan luar UMPSA, mohon untuk mengisi borang pendaftaran dan keberkesanan webinar yang berada dalam ruangan chat. Okey, majlis sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan dan semua sekali yang turut serta pada hari ini. Dengan itu, berakhirlah sudah program siri transformasi eksekutif Perdana Bilangan 9 2026, maafkan saya, pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Selamat bersara. Terima kasih.